Saya bukan ustaz, saya bukan DJ radio. Tapi saya tak ada apa nak dibanggakan dengan diri saya. Saya nak minta dengan Allah, satu hari ke seminggu dapat bawa satu umat Nabi datang masjid pun saya bersyukur dengan Allah. Mak rempit, siapa nak gerak untuk bantu mereka tuan-tuan? Apa gunanya masjid dengan surau yang ada tabung? Tak boleh ke keluarkan sikit belanja untuk sediakan makan-makan untuk anak-anak muda yang datang? Kita raikan, approach mereka, welcome mereka, ahlan wa sahlan. Adik datang bawa rahmat. Sebab Allah janji anak muda yang datang masjid ni, hati yang terpaut dengan masjid, Allah bagi jaminan di padang mahsyar besok mereka duduk di bawah bumbung arash. Katakan kat mereka macam tu. Adik ni muda, umur adik baru 17, baru 16. Jika daripada sekarang adik latih cintakan masjid, di akhirat besok Allah bagi adik duduk di bawah bumbung arash. Wahai adik-adikku sayang, abang DJ bagi tahu ni adik-adik muda, azamlah jaga solat adik-adik. Cintailah Allah. Nak main bola ke main bintin pergilah, tapi bila azan pergilah masjid. Abang ni dah tua. Abang U-turn waktu umur abang 29. Tahun 2006 umur abang 33 masa tu. Adik-adik masih muda, jaga solat daripada sekarang. Jaga solat. Dengan solat Allah bagi adik-adik jadi anak yang soleh, hati akan tenang dan bawa kawan-kawan. Jika dalam syarikat, orang tu bukan salesman, dia hanya jaga store, tapi dia minta, bos boleh tak saya bawa produk ni balik rumah? Saya nak bawa produk tasbih ni bagi dekat jiran saya beli. Bos akan gembira. Tengoklah aku punya pekerja tu. Aku tengok kat CCTV ni, tengok dia. Dia bukannya salesman, bukan manager bahagian marketing, dia storekeeper je. Tapi hari-hari dia minta untuk bawakan barang ni bawa balik untuk dia jual dengan jiran-jiran dia. Tuan, kita bukan ustaz. Saya bukan ustaz, saya bukan DJ radio. Tapi saya tak ada apa nak dibanggakan dengan diri saya. Saya nak minta dengan Allah, satu hari ke seminggu dapat bawa satu umat Nabi datang masjid pun saya bersyukur dengan Allah. Dekat tempat tuan-tuan ramai lagi orang-orang baik. Takkan tuan-tuan tak mampu nak bawa anak-anak muda tempat tuan-tuan, satu hari satu orang, sehari seorang, seminggu 7 orang. InsyaAllah lama-lama penuhlah solat subuh macam solat Jumaat. Allahu Akbar.